Korang kalau tak ada lagi barang ni dalam kereta korang, korang wajib beli dekat beg kuning. Biar aku tunjuk barang baik ni. So ini adalah wireless vacuum cleaner yang korang boleh letak dalam kereta. So tak besar sangat. Okay, bolehlah letak bawah seat ke apa ke kan. So dia bagi vacuum ni dengan wayar-wayar dia. Lepas tu ada banyak komponen yang korang boleh gunakan. Kalau tempat yang kecil-kecil tu macam ni kan, yang ni boleh pakai yang ini. Lepas tu ada yang brush dia. Okay, yang panjang pun ada. So memang function. Biar aku tunjuk dia punya kualiti dekat korang Okay, macam ni rupa dia lepas aku pasang. Okay, kita boleh test. Bawah-bawah ni pun boleh. Celah-celah ni pun boleh. Celah ni boleh. Nampak dia lekat tau tadi. Celah-celah ni boleh. So kalau korang berminat nak beli vacuum yang boleh letak dalam kereta ni, tekan beg kuning dekat bawah.